Selamat pagi dan selamat datang ke Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru untuk kita menyaksikan perlawanan Liga Super Malaysia 2025-2026 di antara Kelantan The Warriors menentang Selangor bagi aksi minggu ke-23. Dalam peluang ketika ini untuk Selangor. Gregor Moraes. Satu kedudukan yang hampir-hampir untuk meletakkan Selangor di hadapan. Tapi sayang sepakannya sedikit tersasar di sebelah kiri gawang. Untuk mendapatkan zona repeat. Peluang ketika ini untuk Kelantan. Satu rempatan dari Ashraf Alifuddin. Tersasar pula percubaannya. Ya, percubaan yang pertama, serangan yang pertama daripada pemain Kelantan. Dan mereka berjaya mencipta ruang di kawasan tepi dimulakan oleh Azwan Arifin yang berjaya mencipta ruang di belakang untuk Ashraf. Dan ya, sayang percubaan tidak tepat. Harian oleh Faris. Cuma masuk dalam kawasan penalti dari Faris. Tererakan di bahagian far post. Azam cari ruang. Cuba dari Azam. Berampil. Agak ditangkap kemas oleh Si Izhan. Penjuru yang pertama bagi Kelantan. Ya, percubaan yang pertama daripada Azam Aziz. Crossing melalui Faris Izham di kawasan tepi. Dan ada biasan di kawasan di mana kedudukan Azam Aziz. Ya, tampanan pertama yang cukup baik. Lagi gerakan yang cuba dilakukan. Satu hantaran. Peluang untuk Kim Ji Ho. Keadaan kelang kabut dari Kim Ji Ho. Akhirnya dalam penampilan pertama buat kesebelasan utama Selangor bagi Kim Ji Ho. Dia berjaya untuk membuktikan sesuatu untuk jaringan pertama perlawanan. Ya, jaringan ini dimulakan oleh Hugo Bomos yang membuat crossing di kawasan tengah. Dan ada perebutan di antara Krigo dan juga Yohanis untuk memenangi bola itu. Dan kalau kita lihat balik, Hugo membuat larian sambungan untuk memberi tekanan di mana kedudukan bola itu. Dan Kim Ji Ho dapat melihat bola yang sudah aman untuk dia membuat percubaan ini untuk mendapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan Selangor. Cuba membuat gerakan menjalan di kawasan tepi. Satu lagi gerakan dan sepakan penalti untuk Selangor. Gregor Moraes jelas dia dijatuhkan oleh Alexander. Betul-betul di hadapan pengadil perlawanan. Gregor Moraes berhadapan dengan Asfar. Dari Gregor mudah untuk menewaskan Asfar Arif. Sekaligus jaringan kedua untuk Selangor dan juga jaringan ke-20 peribadinya dalam saingan Liga Super pada musim ini bagi Gregor Moraes. Dengan jumlah keseluruhan jaringan 35 keseluruhan dan 3 daripadanya adalah daripada sepakan penalti bagi Gregor Moraes. Dan berkedudukan 2-0, saya percaya perlu ada gerakan susulan ataupun pemain-pemain Kelantan perlu naik untuk membantu. Kim Ji Ho, peluang untuk Gregor Moraes. Satu lagi jaringan dalam hanya 2 minit. Diperlukan untuk Gregor Moraes menambah satu lagi jaringan untuk Selangor. Juga gerakan yang baik dari Kim Ji Ho. Namun dia mengalami sedikit kecederaan di bahagian muka. Laku sedikit pelanggaran. Namun jaringan yang ketiga untuk Selangor. Ya, cukup penting Kim Ji Ho pada malam ini. Gregor Moraes pandang untuk Faisal Halim. Peluang untuk Faisal mendapatkan jaringan dari Faisal. Dan diselamatkan oleh Asfar. 2 kali dia melakukan aksi untuk menyelamatkan gawang Kelantan. Ya, dari segi bertahan cukup perlahan pemain Kelantan dari Warrior untuk menutup ruang. Faisal Halim. Antar. Peluang Alvin Fortes. Dan bagaimana satu lagi jaringan berjaya diperoleh oleh Selangor. Apakah jaringan gol sendiri dari Faris Shah. Nampak seperti tertampan bola ke dalam gawang sendiri. Ya, satu perkara yang membolehkan jaringan ini berlaku. Hantaran daripada Faisal Halim cukup baik di kawasan belakang. Dan Alvin Fortes membuat crossing daripada kawasan tepi dengan cukup kelajuan bola itu. Dan ini menyukarkan pemain Kelantan iaitu Faris Shah untuk membuat clearance dan tertampan bola itu masuk dalam gawang sendiri. 3 pertukaran pemain dilakukan oleh Kelantan The Warriors. Sambil itu dan jaringan yang kelima untuk Selangor, Alvin Fortes.
Main yang baru dibawa masuk. 1 assist dan 1 jaringan untuk Alvin Fontes pada ketika ini, untuk memberikan jaringan yang kelima untuk Selangor. Satu antara dari Abu Naldi. Tandukan Gregor Moraes dan jaringan yang ke-6 dan hat-trick untuk Gregor Moraes. Satu ledakan yang cukup baik dari Gregor Moraes untuk 6-0 ketika ini, dan hat-trick bagi Gregor Moraes sekaligus jaringan ke-22. Baik umpanan dilakukannya. Bukan Syafiq. Enzo. Satu peluang kemasan sebenarnya untuk Enzo Celestin. Mendapatkan sekurang-kurangnya 1 jaringan untuk Kelantan. Ya, kredit perlu diberikan kepada Syafiq Ismail kerana mencipta ruang ini, peluang ini untuk Enzo membuat tandukan on target. Tetapi sayang, potensi untuk mendapatkan jaringan itu cukup tinggi kerana bola itu betul-betul pergi di mana kedudukan Enzo. Tolakan peluang kali ini. Sedikit tersasar percubaan yang dilakukan oleh Alif Izwan. Ya, bijak pun nanti menghidupkan bola dan membuat crossing ini di kawasan belakang sedikit. So Celestin, sepakan yang tepat. Tersasar sedikit saja. Hampir-hampir untuk menguji si Izhan, dan whistle panjang pun dibunyikan. Namun kita saksikan percubaan ini. Jadi keputusan penuh untuk aksi di seri utama match keempat. Kelantan dari Warriors 0, Selangor 6.